Alright guys, hari ni konten aku lain sikit. Kan hari ni kita akan menyusul dan melami dari mana datangnya Ultraman daripada planet-planet mana, okay? Alright, jom kita teruskan. Untuk mudahkan konten ni, aku akan bagikan kepada dua segmen itu. Senanglah dari part 1 dan part 2 kerana banyak juga Ultraman ni berasal dari mana. Planet pertama itu Nebula M78 atau dikenali sebagai Land of Light. Nebula M78 atau The Land of Light adalah asal-usul kebanyakan Ultraman klasik. Dari sini lahirnya pahlawan yang mempertahankan keamanan dan alam semesta. Antara Ultraman terkenal adalah seperti Ultraman Hayata, Ultraman Zofi, Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Ken tu bapa kepada Ultraman Taro, Ultraman Woman Mary, Ultraman Woman Mary, Ultra Woman Mary, ibu pada Ultraman Ultraman Taro, Ultraman 18, Ultraman Julian, Ultraman Scott, Ultraman Chuck, Ultraman Beth, Ultraman Great, Ultraman Powered, Ultraman Neos, Ultra 721, Ultraman Mebius, Ultraman Hikari, Ultraman Max, Ultraman Zenon, Ultraman Zero, hero kita, Ultraman Giga, Ultraman Bella juga berasal dari planet Nebula M78, Ultraman kebanggaan kita, Ultraman Z dan juga Ultraman Boy. Selain itu, Ultraman Theo yang merupakan Ultraman baru juga dikatakan daripada planet Land of Light. So kita nantikan macam mana. Cuma kita tahu yang Ultraman Neo tu dia punya base dia adalah color Ultraman, color dia adalah biru dan juga putih. Planet kedua adalah L77. Itu planet di mana lahirnya pahlawan Ultra, itu Ultraman Leo dan juga adik kembarnya Astra. Ramai mengatakan actually Ultraman Regulus berasal daripada L77, tapi kita belum confirm benda ni kerana Ultraman Regulus masih lagi misteri di mana asal usulnya. Planet ketiga ialah planet U40, di mana Ultraman yang berasal dari planet U40 ialah antara yang kita kenal ialah Ultraman Jonius, di mana orang Malaysia biasanya panggil Ultraman Joe kerana merupakan serial animasi yang kita tengok semasa dulu yang pernah ditunjukkan di TV. Ultraman selain yang juga berasal pada U40 adalah Ultraman terkenal itu Ultraman badan sasa, itu Ultraman Titus. Okey, sehingga kini je part 1 di mana asal usulnya Ultraman yang kita kenal. Nantikan video saya untuk part 2 nanti. Sehingga berjumpa lagi. Shua!